Tadi pagi datang ya? Baik. Itulah dapat. Ini duduk kat sini tak? Ini kena apa ni? Sebenarnya saya cuti, saya ada baca abang ni. Saya sakit sangat lepas ni. Dah tak Tuhan kan, ada audit kan. Kat sadar belakang tak? Sadar. Ini bukan stroke ni kan? Bukan mas yang tak mas. Macam Bila tak? Siap apa tak? Saya di sana. Sana. Lepas tu kita tinggal lupa. Inna ma'alam wa'kum jam saya khafuflah. Wa'alifu ya min syamillah. Wa'alifu ya min syamillah. Ya khatrata syekh bil alamin wal haq sayyidi ajshimu bi qawli. Ya khatrata syekh bil alamin wal haq sayyidi Malikan Mujahid dan Abad Aid Malikan Mujahid dan Abad Aid berotak kemarin itu tak sampai 100 yang darah berontak yang sampai 30 bisa satu bang, ni 2 ambil yang ni bang 3 pula tengok 4 pula tengok ni 4 ni itu rekod ni 4 ni 5 kongsian 5 nampak dia nak negak lah sebab dia lagi betul lah lebih-lebih. Okey, ini kongsian ni. Puan ni ambil dos kedua bulan 6 tahun 2021 kan? Bulan 6, bulan 7 terus drop terus. Okey bang Ya betul. Terus. Tak boleh jalan. Ni 10 jari ni saya pegang tak sama. Tapi kenapa dia boleh jalan lagi? Buat tangan ni. Betul kan? Itu yang buat kat jantung kan? Jantung. Okey, alhamdulillah. Kita buat. Kita buat ni. Saya kan cakap di dalam ya. Bulan 50 tu, 40 tu semua betul tu. Yang paling kesian ada. Bang, air mana air? Saya pun mengah tukang buat ni. Itulah saya tak ambil orang ramai, faham ya? Faham, saya faham. Kita suruh lagi tengok. Suruh sekejap lagi. Dah. Biar tuan. Suruh lagi. Sini. Main balik lagi. Jom. Kita main balik. Ni bang. Jauh je kan? Saya tak rasa. Ini lama sikit. Lama lagi. Tu tengok. Beri. Tu pijak kaki pertama, yang pertama rasa. Nampak dah rasa. Tu, nampak dah rasa yang pertama. Yang kedua jalan kaki tu ringan. Jalan. Jalan. Enak kan? Oh rasa. Selalu dia rasa lomba jatuh. Dan dia banyak jatuh. Itu saya kata dia jalan. Ini jalan memang jatuh. Nak tinggi boleh angkat kaki tinggi tak? Nak sini. Tu, nak tinggi mana? Tengok kembali ni. Alhamdulillah. Cuba kat tinggi ni. Sebelah ni. Lagi sebelah tengok kaki. Alhamdulillah. Ini jalan pakai tongkat ni tuan-tuan. Pakai tongkat dipendek suami ni. Ya betul. Dekat kita buat satu challenge kat tu sini. Duduk sini. Ini kata-kata saya ni. Duduk. Penang. Duduk. Itu kan kalau duduk tu kan kalau lama kan pegang rata tu. Abang naik sini. Alhamdulillah. Dia datang jumpa saya pagi tadi sebab pagi saya dah hal. Abang. Alhamdulillah bang. Allah pada kita bang. Syukur. Terima kasih. Itulah sebabnya saya susah nak cuti. Orang dia jam datang ni saya kena buat juga.
lebih 6 bulan dia dah. 3 tahun. 3 tahun. Dia dah berapa? Kita buku baru buka baru. Tarik keluar. InsyaAllah saya tarik keluar semuanya kepenatan otak itu. 7 tahun dia. 3 7. 3. Sejak akak masuk buat lah. Akak terus stop. Saya terus. Assalamualaikum. Tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa neraka. Dari itu kurniakanlah dan kepadaku ampunkanlah lukaku. Boleh bangun Pak, boleh bangun. Kaki rendah tu boleh bangun Pak. Kalau tidak boleh bangun, dia pegang semua yang ada. Tuhanku, aku tidak layak untuk surgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah dan kepadaku ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya wala aqwa ala nari. Alhamdulillah kepada Tuan Azam dan bantu saya dan isteri saya yang selama ini selama 3 tahun kami menanggung susah berjalan. Ini lautan pertama kan? Ya, lautan pertama. Kaki kebas-kebas, tangan takut. Mana tempat ni tahu daripada mana lah? Daripada kawan saya, sahabat juga, Cik Ibrahim. Pernah kemari lah? Pernah kemari. Siapa dia? Dia kaki lutut. Belum dah? Dia kata sebagai elok, dia dah 4 kali dah dia kata kat sini. So Alhamdulillah, terima kasih semua ni dengan izinan Allah dan juga bantuan daripada Encik Azam. Terima kasih. Mudah-mudahan akak ni kronologi dia lebih tepat. Lepas dos kedua tu jadi lemah terus. Terus lemah tak boleh jalan boleh jatuh. Jalan berpimpin ni sekarang dah boleh duduk, boleh bangun dah. Okey, jaga pantang larang dia, pantang pola makan dia. Saya beritahu ya. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.